Pernahkah kita merasakan seolah-olah ada bayangan gelap yang menghampiri? Mungkin ada rancangan jahat yang sedang digerakkan atau cabaran besar yang menanti di hadapan. Kita mungkin dilanda kebimbangan, risau tentang masa depan yang tidak pasti. Namun, di tengah segala kebimbangan, Alkitab sentiasa memberikan harapan dan kekuatan. Ada satu kuasa yang jauh lebih hebat daripada segala rancangan manusia. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel bab 17 ayat 14, Tuhanlah yang memutuskan untuk membatalkan rancangan Ahitofel yang baik. Firman ini mengingatkan kita bahawa Tuhan sentiasa berkuasa penuh ke atas setiap situasi, setiap masa. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah janji yang kekal abadi untuk kita semua. Walaupun dunia penuh dengan ketidakpastian, kasih Tuhan yang agung akan sentiasa menaungi dan melindungi. Dia berupaya mengubah setiap cubaan, setiap rancangan jahat menjadi peluang untuk berkat dan kebaikan yang tidak terhingga. Jangan pernah putus asa. Tetaplah percaya pada kuasa cintanya yang tak terbatas dan kasih sayangnya.